Sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini, Agrobank tidak lepaskan peluang untuk sama-sama menyertai ibadah korban. Baru-baru ini, program ibadah korban Agrobank telah diadakan pada 9 Jun 2025 di Agrobank Cawangan, Tanjung Karang, Selangor. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Datuk Yunus bin Abdul Ghani, Pengerusi Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Balishah Raji Husin, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank bersama Barisan Pengurusan dan juga warga kerja Agrobank. Seperti tahun-tahun sebelum ini, ibadah korban menjadi salah satu tradisi tahunan Agrobank. Kali ini sebanyak 5 ekor lembu telah dikorbankan sebagai simbol kesyukuran, pengorbanan dan rasa tanggungjawab sosial. Tapi yang paling penting, ibadah ini bukan sekadar acara, malah penuh dengan makna. Ia mengajar kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan erti sebenar berkongsi rezeki dengan yang memerlukan.